Hai, Assalamualaikum Abang Kakak. Hari ni saya berada di Limbak Kota Baru. Kita nak site visit di Banglo Setingkat di Limbak ni, di mana rumah banglo ni kita buat di atas keluasan lebih kurang 6,200 kaki dah. Keluasan rumah pula lebih kurang dalam 1,750 kaki. Di mana rumah ni kita beri 4 bilik dengan 3 bilik air. Okey Abang Kakak, lo ni design rumah ni kan. Kita buat design hot trending lo ni. Kita panggil design Scandinavian dah. Di mana kalau Abang Kakak tengok sini ialah pos lah kereta di sini. Dan lo ni proses rumah ni lebih kurang 50% dah siap dah. Kalau tengok kita lo ni duk buat atap ni, di mana besi-besi pun kita pakai hot quality sirim lah dah. Mana kita nak menjaga kualiti, kita tak pakai hot cikan-cikan. Okey Abang Kakak, dari segi frame kan, frame pintu ni kan, kita pakai hot molek ni. Kita tengok ni, kita pakai bukan jenis besi hot goget dah. Kita pakai, mari tengok ni, kita pakai jenis zinc-alum ni. Zinc-alum ni tebal dia 1.2. Molek lah, anti anai-anai dan anti karat deh. Dia tak suka besi ni. Sebab orang ingat pakai frame pintu duk pakai besi goget gini. Sebab orang ingat kita buat frame pintu pakai besi goget ni. Dok, hot ni tebal dia 0.8 je dah. Beza lah dengan hot ni. Besi goget ni memang kurang lah. Yang kurang kukuh, kurang kuat. Maknanya dia goget tu panggil besi goget. Okey adik kakak, hok mana sedang cari rumah di Limbak ni ke? Di mana kalau tengok pun 50% dah, separuh dah siap. Kita akan uruskanlah belakang dari segi lawyer, bank, daripada A sampai ke Z, dan kita akan beri sedikit consultation lah. Kalau mana hok berminat, sila klik link di WhatsApp deh. Lacak.